guys, pagi-pagi breakfast Nutella. Welcome back to YouTube channel Hana Stella. So macam korang nampak, macam korang dah baca title apa semua, nampaknya aku dah bertukar outfit. Ya, saya dah dapat pangkat. Bukan saya saja, tapi disebabkan saya dan rakan-rakan kelas X-ray semuanya memang, kelas kita orang memang sangat baik. Dia macam kita orang ni sangatlah berdedikasi orang kata. Jadinya kita orang dapat pangkat lah, dapat jadi pengawas. Comel kan? Kita orang dapat jadi pengawas dia. Kalau tak percaya, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kat dalam auditorium kita orang je yang ada baju warna kuning. Nampak tak kuning? Tak nampak sangat. Dia macam warna krim-krim. So aku nak tunjuk outfit aku. Tada! So macam lighting is not giving sangat, tapi this is me. See, this is my card. This is my card. Tengok ni, tengok ni. Very ada kesihatannya. Nampak? Ada very ada kerajaan ni. Muka aku dah nampak muka kerajaan ni. So macam itulah. This is my baju. Tak ada apa menarik. Ya, macam biasa. Macam biasa, bag hadiah pemberian daripada Fadila. I memang pakai sejak matrik. I pakai sebab dia macam selesa je bag ni. So kita akan pakai selagi dia boleh digunakan je. So Fadila, kalau kau tengok ni, saya sangat menghargai pemberian awak. Termasuk orang lain, kalau orang lain bagi saya bag ke apa, saya memang akan pakai je. So macam cantik. So warna hitam je. Nak tengok dari jauh ke ni aku jalan? Sekejap. Okay. Ni aku akan buat catwalk sedikit. So macam tu lah. Aku memang berbakat. Sementara menunggu orang tu, kita buat vlog dulu lah. So macam kalau lighting ada. Kalau tak ada, pergi mouse. So macam poket dia dekat seluar ada poket. So dalam ni je. Dalam ni dia bukan satu tau, dia ada dua poket. Dalam ni ada lagi satu poket. So satu poket kecil, satu poket besar. So macam tu lah. So aku dengan bag purple. Sebab outfit kita dah kuning je. Cantik kan? Upgrade orang kata. Aku pun dah lama tak update live dekat YouTube. So hari ni kita nak update my life. Tahu-tahu update dah tukar outfit. So memang macam very cantik. So ada ais lagi dekat tumbler kita. So korang boleh beli. Teso lah tiba. Teso ni sangat bagus sebab dia yelah ada ais sekali. Ada ais sekali. Bukan kau beli ais tahan 2 hari. Macam tu. Tak ada lah aku beli tumbler ni ada ais. Tak ada. So macam tu. So nanti hari ni aku nak tunjuk apa rutin aku lah. Basically biasa je. Tapi hari ni dia macam lain sikit. Ada Arusa di situ. Sorry, potong giliran mandi. Oh tak apa. Ada Arusa. Ya, dia memotong giliran saya mandi. Aku macam, aku nak mandi. Tapi it's okay. I very sabar one. I sabar punya orang. So macam tu lah. Sementara menunggu diorang siap sebenarnya ni, aku macam buat vlog lah. Sementara menunggu minions. Sekejap lagi aku akan tunjuk. Sebab classmate aku semuanya macam kata, kita orang kan budak baik. Jadinya kita orang dapat jawatan pengawas. Nampak? Very demure. Oh, lupa nak tunjuk tangan. Tangan dia aku sangat suka. Nampak? Macam ada batu kat sini. Ada batu kat sini.
Very cutesy. Okay guys, so sekejap lagi aku update lah. So nampak tak? Tu pengawas. Kita orang pengawas. Ada Kina. Pengawas kuning-kuning. So macam tu lah. Ramai minion. Okay guys, so kita dah sampai auditorium. Lepas tu sekarang ni mana nak duduk? Oh, atas. Nampak tak? Nampak macam sama je. Tak nampak. Kita tak nampak. Korang tak nampak minion lah pula dalam ni. Tapi tak apa. So macam tu lah. Dah penuh dah guys. Mana nak duduk? Row kita. Tadi 4, 5. Boleh. Dia kata boleh. Oh, boleh. Masuk. Dalam sikit. Hai to my vlog. Masuk vlog. Hai. Cherry muka bangun tidur. So macam tu lah, kita dah masuk Audi. So Pukul 10 nanti. So ya, hai Suha dan Aisyah di sini. Kita ada minion 1, minion 2. Tak, sebenarnya kita orang pengawas. Kan kita pengawas. Kedua ada kelas. Kita pengawas sekolah kat dalam Audi ni. Nampak? Belakang-belakang. Hai Cheryl. So semua tu kita semua pengawas. Nampak? Nampak? Sebab kita orang kan terlalu baik orang kata. Jadinya takkan tak percaya lagi. Tadi aku dah tunjukkan dia orang semua baju biasa, kita orang je baju pengawas sekolah. So macam tu lah. Jadi nak start kelas, tak boleh nak record dah sebab kita dah belajar. Sakina di sebelah saya. Ni pengawas Hana pengawas tak behave. So macam tu lah. Sekejap pinjam cermin. Dia pinjam cermin pula. Morning saya hari ni sangat behave. So saya berterima kasih kat tudung ni. Morning dia sangat behave ya. Behave tapi kita sebab anak tudung kita dia tarik. Saya ke side. So bila nak tarik tu so macam tu lah. Nanti kita dah habis kelas semua ke bila-bila masa nanti kalau aku rasa nak sambung aku akan sambung vlog ni. Kalau tak rasa nak sambung dia macam pendek je lah tapi macam tu je lah. Aduh, dia langgar je macam tu. It's okay. Bye. Orang lain tak boleh gerak tapi meja Kina Wih, boleh guys. Ni mesti bayar lebih Meja dia boleh roti. Kalau letak tab ni nak tengok tunjuk orang lain. Tunjuk orang. Tunjuk orang depan boleh. Wih, hebat tu. Kita tengah berehat guys. Semua orang tengah meledakkan mata seketika. Tapi saya dah kenyang. Okey, saya nak sambung. Bye. Nanti sambung. Boleh kembalikan kawan-kawan dah muka. Okay guys, so kita dah habis kelas. So sekarang tengah nak pergi mana? Kemas kelas ke? Kita orang nak pergi kemas kelas sebab hari tu kita orang buat projek besar bersepah kelas. So kena kemas kelas. Biasalah guys, projek juta-juta. Biasa guys. Itulah, juta-juta. Tapi tak nak, kita nak pergi. Projeknya dia macam pipi. Projek-projek orang kaya. So kita buat projek orang kaya. Jadinya nak pergi kemas kelas lah. Lepas tu kejap lagi tak ada dah kelas kat Audi. So memang boleh balik bilik. Petang ni ada kelas. So macam tu. Nanti kita sambung. Bye. So kita orang dah siap kemas kelas semua tadi. Memang cun melecun. Masuk je kelas memang sukar. Iyalah, tak apa. Sekejap lagi aku akan tunjuk kelas. So kita nak pergi kafe. Kina
nak. Okay guys, so kita sambung kelas petang. Betapa teriknya cuaca hari ini bersama Minion. Aduh. Baik tak tersadung. Minion. Sana pun ada Minion. So, kita akan tunjuk betapa kemasnya kelas yang kita orang telah bersihkan tadi. Kemas tau. Of course akan tunjuk. By the way, aku tahu nama. Okay, record. Tengok lagi. Ni kalau tak apa. Mana ada? Abaikan guys. Abaikan yang tadi. So kita orang dah nak sampai dah kelas. Dekat je sebenarnya kelasnya. So macam tu lah. Tak sempat penat. Tak sempat nak penat. Dah sampai. So macam kita akan tengok kelas kita betapa bersihnya. Kita dah sampai. Dah sampai kelas. Isotop. 1, 2. Tarapapam. Minion. So macam tu lah. Ramai Minion kat dalam ni. Gelapnya nak tidur ke? By the way tu CT scan kita orang. So ini meja saya. Dan saya memang duduk di sini. So dia macam ni view saya. Ini adalah view saya. Itu CT scan. So macam tu lah. Minion tengah masuk. So macam tu lah gayanya. Kita kejap lagi kita nak start kelas. Kenapa ada jari pis-pis tu? Tu Angel. Minion. So nanti kita dah habis kelas apa semua. Oh by the way, aku tak pernah tunjuk aku bawa apa. So actually I bawa ini saja. Kita bawa ini. Kita ada bawa pencet dan ada notebook. Ada saya. Ya, ada holder. Lepas tu bag, tujuh dengan botol air. Itu je kita bawa di kelas. Ya. Nanti kita dah habis kelas, kita roger. Bye guys. Okay guys, so kita dah habis kelas. Menunggu makanan. Bona makan apa? Nasi goreng ayam paprik. Oh, saya makan burger. Burger RM80,000. Betul, RM80,000. Diorang pun order makan. So kita dah habis kelas. Tengah tunggu makanan, baru nak makan. Beli ayam je ke? Kita beli ni je. Lawa nak dia mulu. Lawa ke? Sebab saya lawa ke? Nampak macam pipi sikit. Nampak aku macam sobek. Aku tahu video ni. Video call. Aku bawa vlog ni. Oh yeah. Tengok YouTube Hana Stella channel. Oh, very the hot pink. Sita semua dia hot pink. Kau tengok dia punya dulu. Aku punya warna transparent. Sita very the hot pink. So itu je vlog kita hari ini. Don't forget to like, share and subscribe. Bye guys. Okay guys, burger saya dah sampai. Bau saja sudah sangat sedap. Saya nak tunjuk saya punya. Ni Kina punya. Burger apa? Benjo. She punya burger Benjo. Saya punya saya beli 2 sebab sedap and saya suka. Suka gila, saya suka. Wow. Ni saya punya. Saya order banyak sayur sebab sedap.